Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya yang buat sesebuah sekolah itu hidup? Di sebalik hiruk pikuk harian, sebenarnya ada satu kerangka yang sangat berkuasa untuk kita faham kenapa sesetengah sekolah tu maju dan yang lain pula sebaliknya. Jom kita bongkar rahsia ni. Inilah soalan cepu mas yang selalu bermain di fikiran kita, terutamanya para pendidik dan pentadbir kan? Kita nampak sekolah A cemerlang, pelajar seronok, guru bersemangat. Sekolah B pula, macam-macam isunya. Adakah ini semua nasib semata-mata atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang kita boleh pelajari? Nah, sebenarnya, kejayaan atau kegagalan sebuah sekolah tu bukanlah sesuatu yang rawak. Ia boleh kita faham dan analisis secara sistematik. Kuncinya, keseimbangan antara 6 elemen penting yang saling berkait, yang kita panggil kerangka 6M. Okey, ini pelan kita. Kita akan mulakan dengan asasnya, iaitu manusia dan kaedah. Lepas tu, kita tengok tool atau peralatan yang mereka guna, bahan dan mesin. Seterusnya, kita fahami pula konteks yang lebih besar, persekitaran dan pengukuran. Dan akhir sekali, kita akan gabungkan semuanya untuk nampak gambaran yang lengkap. Baik, jom kita mulakan. Cuba bayangkan kerangka 6M ni bukan sekadar teori dalam buku teks tau. Anggap ia macam satu set toolkit untuk doktor. Tapi dalam kes ni, pesakitnya adalah sekolah dan doktornya adalah anda, para pemimpin sekolah. Ia adalah alat untuk kita diagnose dan rawat. Kita mulakan dengan 2M yang paling fundamental. Boleh dikatakan inilah enjin dan nadi sesebuah sekolah. Manusia dan juga kaedah. Tanpa gandingan mantap dua elemen ni, memang tak kemanalah kita. Pertama sekali, sudah tentulah manusia. Dan ini bukan setakat soal bilangan guru atau staf, bukan. Ia lebih mendalam. Ia tentang kemahiran mereka, motivasi mereka, semangat kerja sepasukan. Bayangkan, seorang guru yang betul-betul bersemangat boleh ubah masa depan beratus pelajar. Tapi, sebaliknya, seorang yang dah burn out boleh menjejaskan seluruh ekosistem. Jadi, manusia ni elemen paling penting. Seterusnya, kaedah. Kalau manusia tadi adalah enjin, kaedah ni pula adalah sistem operasinya atau softwarenya. Ia adalah tentang bagaimana kerja dibuat di sekolah. Daripada cara cikgu mengajar dalam kelas, sehinggalah ke prosedur standard untuk uruskan cuti sakit. Kaedah yang jelas dan berkesan akan pastikan semuanya berjalan lancar dan berkualiti. Okey, kita dah ada orang yang hebat dan cara kerja yang mantap. Tapi, mereka perlukan tools untuk buat kerja kan? Nah, di sinilah masuknya M yang ketiga dan keempat, bahan dan mesin. Apa yang kita maksudkan dengan bahan? Ini merangkumi semua aset sokongan. Daripada buku teks, alat bantu mengajar, bahan eksperimen sains, sampailah kepada sumber kewangan yang kritikal macam peruntukan PCG tu. Cuba fikir, cikgu dah ada kaedah mengajar yang paling kreatif, tapi bahan tak cukup. Macam mana nak jalankan? Dan pasangannya, mesin. Hati-hati, mesin kat sini bukan bermaksud jentera kilang ya. Dalam konteks sekolah, ia merujuk kepada semua infrastruktur fizikal dan teknologi yang ada. Makmal sains, bengkel RBT, bilik komputer dengan internet laju, padang sukan, malah bangunan sekolah itu sendiri. Inilah hardware yang membolehkan proses pembelajaran berlaku dengan efektif. Baik, kita dah sampai ke 2M yang terakhir. Dua elemen ni sedikit berbeza sebab ia melihat kepada konteks yang lebih luas. Dan macam mana kita nak tahu sama ada kita ni berjaya atau tidak? Jom kita lihat persekitaran dan pengukuran. Seterusnya, persekitaran. Yang ni menarik sebab ia ada dua lapisan. Lapisan dalaman ialah budaya sekolah tu sendiri. Adakah ia positif, saling menyokong, dan lapisan luaran pula ialah faktor fizikal. Sekolah tu kat bandar ke, luar bandar? Ada cabaran unik tak macam kawasan kerak banjir atau atas bukit? Semua ni memberi impak besar pada cara sekolah beroperasi. Dan akhir sekali, elemen yang melengkapkan kitaran kita, pengukuran. Senang cerita macam mana kita tahu apa yang kita buat tu menjadi. Inilah fungsinya. Melalui pencerapan, pentaksiran macam USA atau PBD dan pemantauan, kita dapat data, kita dapat maklum balas. Kalau tak ada pengukuran, kita ni macam memandu dalam gelap, agak-agak je. Baik, kita dah pun kumpul ke semua 6 kepingan puzzle 6M ni. Tapi bahagian yang paling penting adalah sekarang. Macam mana kita nak cantumkan semuanya. Sebab kena ingat, ke-6 elemen ni tak boleh berdiri sendiri. Ia satu sistem yang hidup, yang saling bergantung antara satu sama lain. Inilah dia gambaran penuhnya. Analisis 360 darjah operasi sekolah. Cuba perhatikan macam mana semuanya berkait. Kalau satu M lemah, ia akan tarik yang lain jatuh sekali. Contoh, kita ada guru yang paling hebat, manusia. Tapi kaedah pengajaran, kaedah, sangat kuno.
Atau makmal komputer, mesin asyik rosak. Mesti semangat guru tu pun boleh luntur kan? Sebaliknya, keajaiban berlaku bila ke-66M ini diselaraskan dan berfungsi secara harmoni. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba lihat sekolah anda melalui lensa 6M ni. Antara manusia, kaedah, bahan, mesin, persekitaran atau pengukuran, yang manakah cabaran paling besar yang sedang anda hadapi sekarang? Sebab dengan mengenal pasti punca masalah yang sebenar, barulah kita boleh mula merangka penyelesaian yang betul-betul berkesan.